Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya berada di Kelumpang Resort. Okey. Kali ini saya nak review. Kita review chalet apa ni? Chalet Merak 1. Okey, jom. Okey, ini entrance pintu masuk. Kaunter bayaran ya. Kita jalan. Ni abang jaga tiket. Dia kena lepas abang ni dulu ya. Kita jalan. Ini Grand Masakan ala carte. Ada burger pun ada di sini untuk malam. Ini kolam renang ya. Untuk kanak-kanak lah. Kalau sungai tak boleh mandi di sini lah. Kolam renang. Okey, ini chalet Merak 1 dan 2. Chalet 1,5 tingkat ya. Kita tengok lah. Okey, saya di chalet Merak 1 ya. Kita pergi Merak 1. Kita panggil sikit. Assalamualaikum. Merak 1. Chalet 1,5 tingkat. Masuk. Kita masuk dulu. Okey. 1,5 tingkat. Bawah ada katil queen. Bilik air. Okey, ini loteng ya. Loteng. Dekat loteng atas ada 4 tilam. Bukan katil, 4 tilam ya. Okey. Tengok pemandangan daripada pintu dia. Lepas tu ramai-ramai tu kat bawah tu sungai. Tak jauh pun sungai. Saya ingat berapa kaki tu ya. Ini dalam 70 kaki mungkin. 80 kaki. Right. Okey, nanti kita review chalet lain lagi ya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.